Sekarang ini penyamun perasuah pun dianggap whistleblower dan dijadikan hero. Ini masalah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sering menegaskan budaya berani melapor. Bagaimanakah kerajaan menjamin perlindungan kepada pemberi maklumat whistleblower dengan izin dalam agensi penguatkuasaan agar mereka tidak dikenakan tindakan balas secara halus ataupun terbuka, dan di atas prinsip tiada siapa kebal undang-undang, bolehkah Yang Amat Berhormat memberi jaminan kepada Dewan ini bahawa prinsip tersebut akan diterapkan tanpa kompromi walaupun melibatkan perwakanan atau tokoh berpengaruh? Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Soal melindungi hak whistleblower itu memang terjamin. Melindungi maknanya bukan saja mereka itu tidak diambil tindakan, tetapi juga dikawal keselamatan mereka dan keluarga mereka supaya jangan dienayai oleh penjenayah. Tetapi ada kekeliruan di negara kita. Sekarang ini penyamun perasuah pun dianggap whistleblower dan dijadikan hero. Ini masalah. Kalau seorang itu curi 1 bilion ringgit, dia kata dia akan bagi kerjasama dengan SPRM untuk mendapatkan balik 100 ringgit. Itu bukan whistleblower. Itu penyamun tegar. Sama juga seorang pembunuh. Dia bunuh, kemudian dia kata dia akan bagi kerjasama supaya dengan syarat dia dilepaskan. Dia akan beritahu, katalah 3 orang terlibat, seorang yang juga di antara 3 pembunuh itu, dia kata dia akan bagi kerjasama supaya dia dilepaskan dan 2 orang. Itu bukan whistleblower. Jadi sebab itu kita harus teliti. Sekarang ini ada budaya di kalangan ahli-ahli politik sendiri yang mendewa-dewakan seorang yang umpamanya mengaku terang-terang merasuahkan pimpinan politik. Jadi ini harus kita bedakan, Yang Berhormat, di antara whistleblower yang wajib dibela dan dikawal keselamatan mereka dengan penjenayah tegar yang menyelubungi atas nama whistleblower.